Sidang Jumaat yang dimuliakan, untuk memudahkan kita bangun bagi menunaikan ibadah pada waktu malam, terdapat 3 kaedah yang boleh diamalkan. Pertama, tidurlah dengan niat yang jelas dan azam yang kukuh. Jangan sekadar merebahkan diri di perbaringan tanpa tekad untuk bangun tahajud. Bisikkan dalam hati sebelum tidur bahawa ada janji dengan Allah Subhanahu wa taala yang perlu ditepati. Kedua, jaga keberkatan waktu siang. Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita bangun pada waktu malam. Siang yang diisi dengan amalan yang baik akan memberikan kesan dalam hati dan memudahkan kita untuk bangun beribadah pada waktu malam. Kurangkan kelalaian dengan menghindari perbuatan yang sia-sia, seperti terlalu banyak berbual kosong atau meluangkan masa berlebihan dengan hiburan yang tidak bermanfaat. Bersederhanalah dalam makan, kerana makanan yang berlebihan bukan sahaja menyebabkan tubuh menjadi berat dan malas, malah boleh mengganggu kesegaran tubuh untuk beribadah. Jika sepanjang siang kita menjaga amalan, mengawal hawa nafsu dan menjaga hubungan dengan Allah Azza wa Jalla, maka pada waktu malam hati akan lebih ringan untuk bangun dan bermunajat kepadanya. Ketiga, jadikan tempat tidur sebagai ruang rehat semata-mata, bukan perangkap untuk lena yang berpanjangan. Tidurlah lebih awal. Elakkan gangguan seperti gadget. Dan jika perlu, gunakan jam loceng atau minta bantuan ahli keluarga untuk mengejutkan kita daripada tidur. Dengan usaha yang berterusan, insya-Allah, bangun malam akan menjadi kebiasaan yang mendatangkan ketenangan, bukan satu paksaan.